Assalamualaikum. Allah Akbar. Sekarang ni saya baru sampai dekat Kimeran Jaya Tanah Datar tau. Hari ni saya kena scam ni. Seumur hidup saya hari ni saya kena scam. First time saya kena scam ni. Scam dengan orang yang dealing dengan kita homestay tau. Dengan kita bawa, tengok, dengan saya bawa mak mentua, adik ipau dengan anak saya tidur. Sayang, yang orang tu tak dapat call lah. Buka lampu yang. Lampu ni dah tak nampak, tak berangkat. Nampak tak berangkat. Tak berangkat. Daripada tapah ni. Daripada dekat tapah tadi saya call dia. Tak ada orang. Awak owner? Saya mana okey. Allah, owner? Mana okey. Owner homestay. Weh, ya Allah, weh, Allah, Allah jumpa kejap ni. Saya ada buang pusing sekali. Betul sih, oh, jadi ke? 24 jam RM70. Saya bagi minyak putih, saya bagi handmade 2 dewasa. Baju hujan, siap hantaran. Weekend 2.5, hari weekday 170. Oh, weekend 2.5, weekday 170. Nak bayar berapa? Bilik. Ayah, Apa nak? hari ni saya tolong awak. Betul. Betul bang. Abang banyak tolong orang abang. Saya pun kena abang. Tahu takkan nak bagi duduk saja pun. Tak apa bang, abang tolong orang. Allah Akbar. Jadi, okay, tak apa. Awak tolong saya naik. Naik saya tolong awak. Okay? Kita support awak punya homestay. Terima kasih banyak bang. Baik. Jadi kalau nak contact awak nanti, nombor kat situ Baik, terima kasih tau. Thank you. Dalam rumah ni, dia dah bagi kau macam movie box lah. Kita tengok malaikat malam hari ni.